Jika di pertengahan solat tarawih, contohnya selepas memberi salam pada rakaat yang ke-6, saya keluar saf untuk ke tandas. Apabila selesai hajat, imam sudah habis 2 rakaat. Perlukah saya menambah 2 rakaat lagi selepas selesai witir bersama imam? Bagaimana pula dengan fadilat mengikut imam sehingga selesai? Adakah saya akan dapat fadilat tersebut? Soalan yang bagus. Bagaimana kalau sekiranya seorang itu di pertengahan solat tarawih itu dia terpaksa keluar untuk mengambil wuduk, memperbahari wuduk dan sebagainya, sehingga terlepas beberapa rakaat. Demikian juga boleh saya bagi keadaan yang mungkin berbeza tapi dari segi hukumnya hampir sama, iaitu sekiranya seorang itu masbuk, dia masuk salat tarawih bersama dengan imam lambat ketika mana dia telah terlepas 2 rakaat atau lebih dan sebagainya. Bagaimana dan apa yang perlu dilakukan? Maka kita katakan pertamanya ada keluasan bagi dia, kerana dari segi pelaksanaan salat tarawih itu asalnya memang hukum sunat. Adakah wajib untuk disempurnakan 11 rakaat sekiranya imam itu salat 11 rakaat? Kita katakan tidak, kerana asal salat tarawih 11 rakaat itu sendiri adalah sunat. Jadi ada keluasan. Andainya dia ingin sempurnakan 11 rakaat itu, pertama kita kata dia salat bersama dengan imam. Hanya sahaja kalau apabila imam dah selesai witir, memandangkan bahawa jumlah rakaat dia belum cukup 11 lagi, maka hendaklah dia bangkit, tidak salam bersama dengan imam. Sebaliknya kalau imam memberi salam, dia bangun dan dia sempurnakan dan dia tambahkan apa yang kurang. Seperti mana halnya kalau dalam keadaan solat fardu. Kalau kita masbuk, kita tertinggal rakaat atau 2 rakaat dan sebagainya, kalau imam beri salam, apa yang kita akan buat? Kita tidak akan bagi salam sebab kita tak selesai lagi. Kita akan bangun dan kita akan sempurnakan apa yang tertinggal. Itu yang pertama. Tinggal lagi dia bertanya bagaimana pula dengan fadilat mengikut imam sehingga selesai. Kita katakan jelasnya tak sama antara orang yang solat bersama dengan imam daripada mula sampai habis dengan orang yang sekadar atau hanya dapat sebahagian sahaja. Sama ada dia terlepas bahagian yang pertama seperti kalau di masbuk, atau dia terlepas di bahagian tengah seperti kalau dia terbatal wuduk sehingga terpaksa keluar dan ambil balik wuduk. Kita kata tak samalah antara orang yang salat dengan imam daripada mula sampai habis dengan orang yang hanya dapat sebahagiannya sahaja. Walau bagaimanapun dalam keadaan seorang itu ada keuzuran seperti kalau wuduk dia terbatal, dia terpaksa keluar, jadi kita kata semoga dia mendapat ganjaran balasan yang setimpal.